Sihat? Alhamdulillah. Syukur nikmat. Semoga Allah memudahkan segala urusan dunia sampai akhirat. Betul? InsyaAllah. Jom, saya nak jalan-jalan sekejap. Nak ikut? Ini pakai atuk ni. Atuk-atuk. Jadi, kita sentiasa menghormati insan. Hormat. Ya, Atan. Nama Atan. Acik Atan ataupun Atuk Atan. Acik. Oh, muda lagi. Acik Atan. Sempoi ni. Acik Atan ni baik orangnya. Senyum je selalu kopel. Alhamdulillah kan. Biasalah. Sekarang duduk mana? Duduk mana sekarang? Oh, Tanjung Gelugor. Ni Acik Atan duduk Tanjung Gelugor. Dekat dengan kawasan-kawasan Air Mati tu kan. Air Mati lagi apa situ? Kubang Candung. Kan? Depan lagi. Tapi kawasan-kawasan itu je lah kan. Ni Acik. Sempoi punya orang. Ya, sahabat. Berhadapan dengan sekolah SMK Deri. Mak masak kari, adik goyang kaki. Lebih tersambung. Handsome tu nampak. Senyumanmu manis, menggoda hati. You okay? You okay? I know. You okay? You okay? Memang bagus lah kan? Alhamdulillah. Rezeki. Tu rezeki. Dunia sampai akhirat. Allah akan memberi nikmat. InsyaAllah di akhirat esok nikmat yang Allah bagi Acik Atan tak terbayangkan. Di dunia susah nak cari makan. Di akhirat tak cukup, lebih-lebih nak makan. InsyaAllah. Sabar. Yang paling penting sabar. Sabar. Itu baik sahabat. Yang paling penting badan sihat, cerdas, sihat dan kuat. Itu yang terbaik. Rezeki tu kan. Ini betul. Nampak muka kau bersihat tapi sakit macam-macam. Betul. Itu pun ujian untuk dia orang juga kan. Ujian. Itu pun rezeki dia orang juga. Mungkin itu satu pengampunan bagi dia. Kita tak tahu. Kita doa je untuk kebaikan dia. Sahabat, sentiasa mendoakan sahabat-sahabat yang lain. Semoga sama-sama masuk syurga. Tanya Acik Atan. Betul Acik Atan? Kita nak masuk syurga sama-sama insyaAllah. InsyaAllah. Kita jangan kata orang ni jahat tak baik. Betul? Semua orang baik. Semua orang ada nikmat masuk syurga. Kita kena baik. Kita bersangka baik. Betul. Kita bersangka baik sahabat. InsyaAllah. Okey, Pakcik Atan kata apa tadi? Bersangka baiklah kita. Betul Cik Atan? Bersangka baik tu satu nikmat. Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah memang nak tu bersangka baik tu. Baru kita beriman. Bersangka baik, lepas tu sabar. Bercakap benar. Tidak nipu ya, tidak fitnah orang. Dengar sahabat. Ni nasihat daripada Abang Atan, otai botol kanan. Bersangka baik. Jangan mengata orang. Selalu menasihati. Kita hanya mampu menyampai, betul? Kita tak mampu mengajar. Allah saja yang ajar, betul? Allah Maha mengajar. Cerita ni terang-terang. Allah yang mengajar. Dari segi perbuatan, dari segi percakapan, dari segi pemikiran. Semua segala-galanya Allah yang akan ajar kita. Jadi carilah penyampai yang baik. Seperti Abang Atan. Abang Atan kata, ingat Abang Atan kata apa tadi? Bersangka baik. Hormat menghormati. Maaf memaafi. Hormat menghormati. Abang Atan dah sampai ilmu yang bermanfaat kepada semua-semua sahabat yang dalam TikTok. Kan? Untung hari ni kita jumpa Sifu Atan. Otai botol kanan. Ni macam ni. Ni bijak.
Nampak luaran tapi dalaman zas. Bijak sangka baik. Alhamdulillah Abatan. Doakanlah semoga saya berjaya dunia sampai akhirat Abatan. Kita sama-samalah menjadi insan yang berguna kepada kedua ibu bapa, kepada sahabat-sahabat, kepada anak bini tu tak apalah kan. Memang kena buat lah, tanggungjawab. Tapi kepada sahabat-sahabat lain insya-Allah. Walaupun dia beragama lain, betul? Okey sahabat, masa pun dah nak habis. Masa mencemburui kita. apa nak cakap bang? Bagi ucapan sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ciao Chungki. Tengok. Terima kasih. Ciao Chungki. Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Pastikan anda boleh. Alhamdulillah.